Assalamualaikum semua, bersama Ustazah Izzah. Sebelum tu Ustazah nak tanya, hari ini hari apa? Ya, hari ini hari Jumaat. Seperti biasa, hari Jumaat kita akan hasilkan satu projek. Projek apakah itu? Ting! Projek ulat beluncas. Wow, bergerak-gerak. Menariknya projek kita kali ini. Mari kita mulakan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kertas warna, gunting, tisu dan yang terakhir, gam. Okey, pertama awak perlu melukiskan kertas berbentuk bulat atau bujuk. Okey, dan seterusnya gunakan gunting. Kertas ini kita perlu melipat dua seperti ini. Dan awak perlu lipat secara berselang-seling. Jadilah ia seperti daun. Okey, letakkan di tepi. Seperti straw. Sapukan gam. Okey, dah siap. Sekarang ambil daun tadi, lekatkan di sudut ni. Dah siap. Okey, boleh letakkan tepi. Ambil satu kertas yang lain. Satu kertas yang lain. Gulungkan ia seperti bentuk lidi. Dan sapukan gam di hujung bagi melekatkan. Sekarang ambil daun kita tadi. Ini kita masukkan ke dalam lubang. Okey. Okey, ambilkan satu kertas tisu. Ambilkan tisu. Okey, gulungkan. Okey, sekarang renyukkan bersama. Kedutkan dia. Hiasi ulat beluncas awak. Ni kepalanya. Okey, kepala. Ni badan dia. Dah siap. Cantiknya. Okey, mari kita lekatkan bersama daunnya. Dia nak makan. Okey, sapukan gam. Dekat sikit. Sapukan gam di surau ni. Dekatkan kaki. Dan dah siap. Dah siap. Cantiknya. Bagaimana pula dengan projek awak? Adakah projek kali ini menjadi atau tidak? Sekiranya menjadi, awak boleh kongsikan dengan Ustazah. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.